So event hari ni actually kita buat untuk kita nak kick off semula. Memandangkan GBGold kita ada update dengan pengurusan yang baru. So kita nak kick off semula untuk update kepada kita punya agent, kita punya customer dan sebagainya. Dan juga kick off ni juga kita bermula sebab kita nak upgrade kita punya sistem kepada sistem yang lebih telus. Yang mana macam yang saya maklumkan tadi, kita dah incorporate ke dalam kita punya sistem iaitu blockchain provenance, yang mana setiap transaksi dan setiap rekod yang dilakukan oleh pelanggan tidak boleh diubah, tidak boleh diganggu kerana telah direkodkan di dalam sistem blockchain. So itu antara kenapa kita buat aktiviti kita ini. So untuk kick off 2026 ni akan jadi summit yang pertama, yang mana kita akan jadikan acara tahunan tahun depan pada summit 2027 pula, insyaAllah. Pertama sekali Alif rasa sangat bersyukur kolaborasi ni dah masuk tahun yang ketiga. Alif ingat lagi 2023 kolaborasi pertama Alif bersama dengan GBGold adalah pada waktu itu juga GBGold baru bertapak sebagai jenama emas yang baru masa 2023. Dan masa tu kita duduk fikir macam mana nak menggunakan platform saya ni nak beritahu kepada orang tentang GBGold. Masa tu GBGold pula dengan sistem baru, belum ada lagi tapak dan belum ada satu flagship punya produk. Bila datang tim GBGold awal-awal tu, dia kata apa Alif yang kita boleh buat. Dulu bila dicadangkan untuk buat satu bentuk emas yang unik juga, tapi Alif cakap tak boleh. Alif rasa yang ini lebih sesuai dan keluarlah ilham bersama dengan GBGold bentuk Alif Dinar gold bar yang pertama dengan mesej mari menuju kejayaan. So kempen pertama yang kita orang buat tu adalah Alif GBGold bawa Alif dan juga tim Alif, kita buat road tour di UK. Dan bermula daripada situ dengan social media platform Alif, alhamdulillah pada 6 bulan pertama GBGold kita dapat collect lebih kurang 12,000 registered agents dan juga customer in the first 6 months. So dengan produk yang unik, dengan servis yang diberikan oleh GBGold untuk customers datang beli dengan cantiknya mutu emas tu, alhamdulillah hari ni dah 3 tahun dah kita ada hampir 35,000 registered buying customers dalam platform GBGold ni. Dan hari ni yang cukup istimewa kepada orang yang kumpul emas. Macam tadi kalau akak tanya orang rasa takut nak beli emas ni, dia macam rasa takut. Sekarang ni dengan produk terbaru GBGold Alif Dinar ni, sekarang ni dengan kolaborasi adalah kita ada kolaborasi bersama dengan Sirim. Yang ni tak ada, dia punya contoh kat belakang. Tadi ada lagi satu kat plug tu yang besar. So Alif sebagai ambassador GBGold is that kita nak menambahkan lagi keyakinan kepada siapa yang tengah tengok Alif. Dia kata, Alif, aku minat lah nak beli emas ni, tapi dengan berita-berita tak best kan kat luar, orang kena scam lah. Mungkin bila beli dia dah bayar tapi tak dapat physical gold, atau bila dia dah beli mutu emas tu, the purity tu tak dapat 999.9 emas tu kan. Jadi hari ni Alif rasa sangat bersyukur. This is the new product. Ni Sirim, National Meteorology Institute of Malaysia. Siapa yang beli Alif Dinar ni hari ni yang versi 3, versi 3 ni, ada chop Sirim kat tepi ni. So dia punya mutu tu memang dah tak boleh disangkal lagi lah. The purity of it, authentic gold. Sebelum ni memang it's been authentic, tapi we work together dengan Sirim. Kita cakap no, this has to be it. Macam ni lah kita nak tunjuk kepada customers kita. Dengan hari ni pula kita sambung kita punya kolaborasi bersama dengan Sharlife, Syariah Advisor kita pula lagi. So benda-benda macam ni nak menambahkan keyakinan untuk pembeli-pembeli emas nanti in the future. Come with GBGold. First is to educate orang untuk beli emas. Nombor 2, kita beritahu lah apa dia sebenarnya bila cari emas. Nak selamat dia macam ni, dia ni macam ni. So to educate orang, kita mulakan dulu lah. So this is product Alif Dinar version 3, approved by Sirim.
Target sasaran itulah jujurnya tak sempat kita nak tengok itu. Tapi untuk makluman Alif, untuk makluman semua juga, GB Gold kita dah jejak jualan untuk tahun ketiga ni. Total 3 tahun ni kita dah lebih 200 kilo emas yang kita dah berjaya jual kepada pasaran Malaysia. Mungkin untuk tahun ni sebenarnya kita target untuk tahun ketiga ni kita nak capai 100 kilo jualan untuk e-commerce sistem gbgold.my sahaja. Kalau macam sebelum ni 200 kilo tu kita macam-macam platform, kita ada TikTok, kita ada Shopee dan macam-macam. Tapi untuk 100 kilo ni kita target untuk sampai jualan di website 100% insyaAllah. Yang pelancaran tadi tu yang baru punya ni? Yes, untuk pengetahuan semua, untuk emas edisi Alif tadi tu, dia adalah emas Alif, emas tu yang pertama. Cuma design cardnya versi ketiga. Dan yang untuk yang kali ni dia adalah versi ketiga dan terakhir. So that's why kita letak di situ limited and special edition sebelum kita akan keluarkan design emas yang baru, menanti ilham dari Alif. Itulah dia. Menanti ilham untuk kita keluarkan emas bentuk dan juga mungkin bentuk tu sama tapi tulisan dan mesej di dalam tu yang kita nak carry sebagai pendidikan kepada penyimpan-penyimpan emas di GB Gold lah, insyaAllah. Selalunya memang emas ni, kalau barang kemas memang wanita, tapi yang nak tolong bayar tu kadang-kadang yang lelaki tu kan. Tapi Alif nampak ikut data Alif juga, pengalaman Alif di kedai GB Gold, bila kita announce first time dulu, bila Alif Dina ni keluar, yang datang tu very balance. Collectors emas, lelaki dan wanita. And GB Gold pula memang kita bespoke gold bar daripada 0.5 gram sampai ke 1 kilo pun kita ada, 500 grams. Tapi untuk produk yang ni ada dua saja. Dua-dua gold bar, satu 1 gram macam yang kecil ni gold bar, dan satu lagi 1 dinar. 1 dinar ni equivalent to 4.25 gram. So sebenarnya very basic je. Nak beritahu orang beli emas biar dapat pegang emas tu, and bila beli make sure you dapat yang authentic gold dan trusted macam GB Gold. So perasaan beli nama Alif kan, dengan huruf walaupun dah Alhamdulillah. Itulah, yang ni limited. Yang the first one kita jual hampir 5,000 pieces. Yang ni untuk Alif Dinar yang ni kita limit tu 500 pieces. Dinar 500. Yang ni 1,000 pieces saja. Habis gitu je lah. Habis tak print lagi dah. Tak print lagi dah. So yang registered customers yang mungkin dah tengok ni, you better be quick. Sebab apa, Alif pernah bila kita keluar hari pertama, ada orang datang, dia nak beli semua. Dia first customer, dia masuk, dia nak beli semua, dia kata. Saya cakap tak boleh, ada orang ramai beratur kat luar. But be quick. Alif hari ni, during this Wealth Summit ni, Alif yakin dengan perjalanan GB Gold. Walaupun baru umur 3 tahun, tapi Alif pun bila bekerjasama dengan jenama mana-mana saja, Alif memastikan, Alif sendiri yakin, Alif pun menggunakan, dan baru Alif boleh beritahu kepada orang untuk do the same sama macam Alif. Okey. Tapi menjawab soalan tu memang saya banyak yang saya belajar ni, saya bagi pesanan daripada cikgu saya lah. Apabila terlibat dengan emas, pastikan beli emas dapat emas. Itu sahaja. So kalau rasa takut dengan platform, takut dengan syarikat, tuan-tuan beli saja emas, withdraw emas tu, simpan, pegang. Sebab itulah harta anda. Sebab kalau kata cerita simpan, emas tu hilang, rugi 100%. Kenaikan harga untung tak tentu lagi. Tapi bila emas tu hilang, rugi 100%. Jadi untuk keselesaan maksimum, pastikan beli emas, boleh ambil emas tu, withdraw, simpan, pegang. Itu the best. Tapi menjawab soalan tu memang Alif rasa sangat bersyukur. Alif bangga to have something so beautiful. First Alif sebenarnya tak pernah ada lagi emas berbentuk Alif, dan dalam dia ada stamp. Ini bukan laser, ini dia memang stamp. Alif sendiri stamp. Pernah Alif stamp. Jangan lupa tengok dekat YouTube. So dalam YouTube platform Alif letak video to educate people proses macam mana emas ni daripada scrap lah jadi liquid gold lah, sekejap lagi dia dibekukan jadi filem lah, baru dia stamp, and then this is the final product lah, insyaAllah. Secara ringkas Alif, selama 3 tahun mungkin ada kenangan manis, paling manis lah bersama dengan GB Gold. Wow,
Terlalu banyak Alif. Hari ni terlalu banyak. Okay, antara Macam ni lah, dalam pengalaman Alif 20 tahun. Tadi Alif duduk sempat dengan Ustaz daripada Sharlife tu. Bila Alif tengok hari ni kan 10 orang dapat naik pergi New Zealand, Alif rasa bangga. Dalam Alif 20 tahun, Alif pernah melihat jenama-jenama besar yang bermula, yang besar sekarang. Dulu Alif pernah MC, waktu dia kecil je. Dan sekarang ni nilai company dah berbilion. So Alif rasa macam Alif bila tengok ni, I'm part of a journey. Alif tengok hari ni ada 10 orang. Alif yakin tahun depan entah-entah Afiq penik nak kena cari tempat, mungkin ada 100 orang yang akan kena bawa pergi New Zealand ni. Ataupun dah tak boleh buat lah, dah kena memang buat summit overseas ni lah. Alif hari ni pun boleh jadikan antara momen yang manis lah. Sebab Alif bersama dari langkah hari pertama GB Gold bila dia announce, dan hari ni tahun ketiga. This is the first time dia buat summit. So dengan kolaborasi dengan Sirim, dengan Sharlife, dia tambah lagi keyakinan. Dan Alif pula rasa tanggungjawab atas bahu Alif ni nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia untuk mula kumpul emas. Kan ada banyak kita nak beli, tapi beli kumpul emas memang dia tak merugikan. Sebab last, so kalau yang keluar next Alif nanti terus emas pun emas bentuk sama, tapi dalam tu ukiran dia lain. 3 tahun lepas bila kita keluar yang Alif Dinar ni, harga emas masa tu kalau satu ni dapat 1,100. Sekarang no way, 2,500. Yep. Ni. Ya, dulu masa Alif buat tu harga emas was less than 280. 250 per gram. Puasa tu dah naik sikit, 300 something. Hari ni 1 gram 560 ringgit. Ini 558.